Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Masjid Kota Kemuning, Shah Alam. Saya Siti daripada Al-Mutahidah Education Group. Bersama dengan saya, Puan Roslina binti Muhammad Tarmizi. Okey, baik. Saya nak interview sikit pasal tentang umum lah, tentang bahasa Arab. Belajar secara formal tu tak pernah lagi lah. Tapi ada jugalah cita-cita tu nak belajar. Oh, Yang senang dia, simple-simple biasa. Afwan, syukran, itu yang selalu kita dengar. subhanallah, alhamdulillah. Ya, betul. Biasalah kan. Okey, soalan seterusnya. Boleh. Contoh macam lagu Mahir Zain. Mula-mula dulu lagu dia tu yang buat kita rasa macam lebih dekat. Nak tahu kan, budak-budak pun senang nak boleh hafal benda tu. So rasanya eloklah benda macam tu. Okey. Soalan seterusnya. Penting sebab macam kita Al-Quran kan bahasa Arab. So daripada bila kita baca Al-Quran, kita boleh tahu maksud-maksud dia. Kalau kita tak ada bahasa Arab tu, macam just kita baca macam tu. So maknanya kalau kita ada bahasa Arab tu, pada saya lah lebih dekat lah maksudnya. Apa orang kata, deep sikit lah kita baca tu. Makna dia tu kan. Soalan terakhir. Maksudnya nak dekatkan dia orang dengan bahasa Arab. Betul. Apa cadangan Puan? Okey. Macam kita boleh buat kelas-kelas percuma ke, sebab kadang-kadang kelas bahasa Arab ni nak bayar, nak dekat luar bayar pun mahal juga kan. Betul. Kalau kita ada buat kelas percuma daripada asas untuk orang yang tak tahu langsung, lepas tu ikut peringkat macam tu lah. Lepas tu macam budak-budak kita boleh aktiviti yang boleh kita selit-selitkan, memang untuk budak-budak main-main, tapi kita selit-selitkan juga bahasa-bahasa Arab tu untuk dia orang. Rasanya boleh jugalah. Okey, baik. Itu sahaja interview kita pada hari ini. Terima kasih, Puan.